Three, start recording. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat saya, Muhammad Afif Fakri. Boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi tanpa dipinta Ahmad Afif Fakri bin Muhammad Aziz selaku sahabat pada Syamil Hamzah Alhamdulillah. yang sedang belajar di Universiti Jordan, Hmm. Boleh beritahu spesifik nama universiti tu? Universiti dekat Karak, Universiti Muqtah. Hmm. Okay. Um, dah berapa lama belajar kat situ? Alhamdulillah lagi beberapa bulan genap setahun tempoh pengajian saya di sana. Oh, genap setahun dah lah. Nak genap setahun. Jadi baru ni Betul. raya tak balik rumah ha? Betul. Saya beraya dekat Tanah Arab je. Hmm. Best, best, best. Okay, jadi tak apa nak tanya soalan-soalan sikit Boleh, sila. Okay. Jadi ni tentang pendidikan teknologi lah yang digunakan dekat negara korang tu kan. So harap korang boleh membantu saya untuk kata macam ni, saya ingin tahulah dengan macam mana korang punya sistem pembelajaran kat sana kan. Jadi soalan pertama saya nak tanya, macam mana teknologi digunakan dalam proses pembelajaran dekat Jordan tu? Dekat tempat awak lah. Macam mana? Kalau kat Jordan, penggunaan teknologi ni dalam pendidikan kan, Hmm, dia tak adalah semewah negara-negara barat, tak pun okay. dekat Malaysia. Tapi dia tetap memainkan peranan yang penting dalam kalangan mahasiswa seperti saya dalam universiti, Hmm, iaitu dalam institusi pengajian tinggi. hmm. Kebiasaannya kami mahasiswa dekat Jordan ni menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk berhubung atau melakukan kerja-kerja. Pesara biasanya akan memuat naiklah bahan dalam bentuk dokumen atau PDF ke dalam Microsoft Teams tu. Hmm. Namun begitu, projektor dengan slide tidak digunakanlah dekat negara Arab ni sebab kebiasaannya kita akan guna buku, kitab saja. Oh, okay. So, sesi pembelajaran dalam kelas kau ni lebih kepada guna papan papan putih je lah. Betul, macam Oh, cara tradisional. okay. Oh, jadi dia tak sama macam kalau dekat IPT Malaysia sekarang ni dah banyak guna projector lah yang saya tahulah setakat yang saya tahu. Okay. Mm-mm. Lagi satu dekat Malaysia ni kita tak guna Microsoft Team Mm-mm. Microsoft Team. Kita orang macam kalau Fakri ingat dulu kita guna Google Classroom kan? Ingat kan? Ingat? Kebanyakan universiti kat sini dia guna Google Classroom lah sekarang. So, mungkin situ kelainan dia antara Malaysia dengan Jordan. Jadi, kita lanjutkan soalan yang kedua kita. Okay. Jadi, apa lagi aplikasi ataupun platform pembelajaran dalam talian yang paling popular kat negara Jordan tu? Selain daripada Microsoft Team tadi. Ada lagi tak yang kau guna? Kebiasaannya memang hanya Microsoft Teams yang akan digunakan oleh pihak universiti. Hmm. Tetapi beberapa universiti dia telah menghasilkan website dia sendiri. Maksud dia, universiti tu dia keluarkan sendiri dia orang punya, tak adalah aplikasi, cuma laman sesawang yang dia boleh akses oleh pelajar menggunakan ID pelajar kita. Dalam tu dia lebih kurang juga macam Microsoft Teams tapi lebih formal lah, lebih data dia lebih sulit. Dalam tu dia lebih kepada macam dia hantar kuis bulanan yang macam bila kita jawab tu, dia effect dekat markah pointer kita nanti. Kira benda-benda Oh, yang penting, benda-benda yang bawa kepada markah, carry mark semua tu, dia biasa akan guna laman sesawang universiti tu sendirilah. okay, faham. Dengan pembelajaran secara talian. Jadi, kalau ikut awak, mana lagi memudahkan? Sama ada, dulu kan pernah guna Google Classroom. Adakah Google Classroom lagi mudah ataupun yang dekat sana tu? Pada pendapat saya sendirilah, Hmm, Google Classroom ni satu aplikasi yang lebih user friendly. okay. Tetapi kurang formal.
dan kurang, function dia. Sebab kalau kita tengok kat Microsoft Teams ni, dia punya function dan kelebihan lebih banyak lah berbanding Google Classroom. Lepas tu Google Classroom ni kan kalau kita tengok, dia macam agak strict lah sikit berbanding Microsoft Teams ni yang lebih meluas. Oh, okey faham. Okey, jadi soalan seterusnya nak tanya, adakah pembelajaran menggunakan teknologi membuatkan korang yang belajar kat Jordan ni lebih, nak kata lebih mudah faham untuk sesuatu topik tu? Faham tak? Boleh Faham? bagi pandangan? Okey. Boleh, sebelum tu saya nak bagi tahulah sikit. Hmm? Kebiasaannya waktu kita orang belajar, waktu waktu bekerja dekat sana, Hmm? start daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, maksudnya Jumaat dengan Sabtu kita orang cuti. Oh, Tapi hari Khamis dekat universiti saya, dia memang akan wajib, pembelajaran secara online. Ini pembelajaran secara atas talian. Memang bersemuka tu tak boleh lah, kecuali doktor tu insist nak juga, memang mhm, boleh lah dia akan apply dekat universiti. So, hmm, pada pendapat saya, pembelajaran atas talian dengan orang-orang Arab ni, dia agak kurang beri tumpuan. Maksudnya dia kurang cakna. hmm, Kadang-kadang diorang tak buat pun, just hantar video, hantar kerja tak pun. Bila diorang buka apa ni, kelas online tu just nak, "Okey, siapa ada soalan boleh tanya." Kalau hmm. tak ada tanya, 5 minit je lah habis kelas tu. Sebenarnya diorang tak berapa nak suka, diorang macam tak berapa nak mementingkan lah teknologi dalam pendidikan ni sebenarnya. Oh, Yang tak berapa gemar, tapi diorang tetap cuba untuk aplikasikan dalam oh, okey. sistem atau gaya pengajaran diorang. Oh, jadi boleh saya cakap dia ibarat macam kita dulu lah. Dulu pun kalau tengok Mm, kan Google Classroom, cikgu-cikgu guna pun macam sikit-sikit je. Dia masih tak memaksimumkan lagi penggunaan betul, dia. Okey. betul sangat. Jadi saya nak tanya, adakah bila guna teknologi ni, korang makin faham dengan satu topik ataupun korang lebih faham dengan cara tradisional dia? Dengan apa? Kata whiteboard ataupun lebih mudah kepada guna teknologi? Macam mana pendapat? Kalau tanya saya sendirilah, saya memang banyak menggunakan iPad saya sebab kadang-kadang kitab dekat yang ini buku lah, buku kat universiti ni terlalu banyak. Nak bawa pergi universiti pun macam tak mampu. Kadang sampai 5 hari, satu hari tu 5 subjek. Sebab kitab-kitab Arab ni kalau kita tahu memang tebal. Diorang bukan pakai macam apa kitab doktor tulis yang nipis-nipis tu. Kita orang pakai kitab-kitab ulama, kitab-kitab yang rujukan tinggi, tebal lah satu saiz dia. Kulit dia tebal. Bila nak bawa banyak-banyak tu memang agak sakit lah belakang. Tak Mhm. mampu nak bawa sekali. So macam Oh. saya bawa je iPad dengan buku nota. So bila saya bawa iPad ni, saya dah kurangkan beban saya, boleh jimatkan wang, lepas tu saya boleh conteng-conteng, buat nota lain Hmm. sendiri. Macam saya sendiri, bila belajar dekat negara Arab ni, kadang kita tak faham 100% apa yang doktor cakap. So waktu saya tengah catat nota, saya boleh record suara doktor. So bila saya tak faham, Oh. nanti apa nota saya tulis, saya dengar semula. Macam Hmm. itulah Okay. kebiasaannya mahasiswa di Universiti Jordan. Sebab dia ada language barrier lah dekat situ kan. Jadi, okay faham. Betul. Saya suka dengan teknik awak ni. Jadi, dengan cara tu, awak lagi boleh fahami topik yang awak belajar tu lah dengan lebih padu. Betul. Okey. Jadi, ni soalan terakhir lah nak tanya kan. Okey, dekat negara Jordan ni, macam mana sistem pendidikan dekat negara Jordan ni, dia sokong pembelajaran digital dekat sana? Apa inisiatif yang diorang buat, apa yang diorang sediakan dekat fakulti-fakulti kat sana kan. Boleh bagi pendapat sikit? Bagi saya, sistem pendidikan kat Jordan ni seperti yang saya bagi tahu tadi, agak ketinggalan berbanding Hmm. sistem pendidikan di Malaysia atau negara-negara barat. So, dengan adanya penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan ni, beberapa doktor telah menghasilkan PDF, nota yang lebih ringkas. Dia menulis semula daripada kitab tu,
tak pun dia ringkaskanlah pada kitab tu, sediakan dalam bentuk PDF. So pelajar dapat akses dengan lebih mudah kat mana-mana saja. Selain itu, penggunaan teknologi ni dapat memudahkan sistem pendidikan di Jordan dengan cara hmm, dapat menjimatkan masa. Memudahkan pelajar. Sebab kat Jordan ni sebenarnya tak semua orang Arab dia nak pergi belajar. So kadang-kadang kalau dia buat kelas sehari-hari tak pun sangat lama, orang Arab ni dia ada satu perangai dia kalau kita tahu kuat merokok. So kadang-kadang bila kelas tu terlalu panjang, dia akan pergi tandas. So bila dia pergi tandas, dia terus takkan masuk dah kelas tu. So Oh, bila adanya kelas online ni, kita dapat memendekkan waktu pembelajaran dalam kelas dan mengadakan kelas pada waktu selain daripada waktu dalam bilik darjah tak pun dalam dewan kuliah. So orang Arab ni lebih dapat tekun, kita pun pelajar Malaysia dapat fokus dalam kelas yang agak singkat berbanding kita pulun semua dalam kelas panjang. Macam tu lah. Itulah kelebihan sistem teknologi dalam pendidikan. okay. Jadi, okay, contoh lah, dekat fakulti saya, ataupun dekat Malaysia kebanyakan, ni saya nak cerita pasal inisiatif kerajaan dalam bidang pendidikan ni lah. Dalam bidang pendidikan ni, sekarang kerajaan dia dah banyak sumbangkan alatan teknologi digital untuk kita orang punya fakulti. Ataupun fakulti di mana-mana lah dekat Malaysia ni. Semua institut kat sini, kebanyakan dapat bantuan daripada kerajaan. Contoh, ada fakulti dia dapat projektor ataupun sekolah sekarang pun kan perasan kan dapat projektor free, Hmm. tu kira diorang punya alatan teknologi untuk kata meningkatkan lagi diorang punya sistem pendidikan dekat negara kita kan. Jadi kat Jordan apa kerajaan bagi kepada sekolah-sekolah ataupun fakulti-fakulti kat sana dalam bab teknologi ni, apa yang diorang bekalkan kepada fakulti kat sana? Pada setahu saya lah, kerajaan diorang tak sama lah macam kerajaan Malaysia ni. Maksudnya bila buat sesuatu tu kita nampak, oh ni daripada kerajaan, sumbangan kerajaan, kerajaan bagi ni, kerajaan bagi tu. Sebab mungkin negara diorang ni lebih tertutup. Macam contoh, kita tak boleh terlalu sebarkan, tak boleh sewenang-wenangnya ambil gambar Okey, dekat faham? negara tu lah maksudnya. So saya tidak berapa tahulah apa yang kerajaan diorang lakukan. Hmm, Mungkin itu langkah keselamatan diorang. Cuma saya perasan kerajaan diorang amat cakna dengan pendidikan dan teknologi dalam seluruh universiti yang ada kat situ. oh, Antaranya macam setiap universiti kat situ wajib lah ada laman sawang sendiri supaya kita orang dapat melayari universiti tu. Macam tu lah lebih kurang. maksudnya So kerajaan setahu maksudnya kerajaan kat sana masih ambil cakna lah dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan kat sana. betul. Oh, okey. Hmm. Jadi, uh, Fakri ada apa-apa lagi nak uraikan tentang kat sana? Setakat ini itu saja daripada saya. Okey. Jadi, terima kasih ya Fakri sebab sanggup meluangkan masa dengan saya melakukan temu bual ni. Tak ada masalah. Okey, jadi rasa itu saja untuk temu bual kita malam ni. Jadi, okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, habis. Simple kan? Mak ai kau. Simple Stop. lah cik kau.